dan kumpulan saya ingin menerangkan tentang para badminton. Jadi, saya akan menerangkan sejarah para badminton. Sejarah awal para badminton ni mula berkembang sekitar tahun 1990-an sebagai sukan untuk atlet kurang upaya. Pada 1995, International Badminton Association for Disabled ditubuhkan sebagai badan pentadbir rasmi. IBAD berperanan menyusun peraturan, kategori dan kejohanan antarabangsa. Kejohanan dunia para badminton pertama diadakan pada 1998 di Amersfoort, Belanda. Sukan ini mula mendapat pengiktirafan global dan penyertaan pelbagai negara. Kembangan dan pengiktirafan antarabangsa untuk sukan para badminton. Pada 2011, pentadbiran diambil oleh Badminton World Federation iaitu BWF. Penyatuan ini meningkatkan standard pertandingan, pembangunan dan liputan global. Para badminton secara rasmi diperkenalkan di Paralympic Games Tokyo 2020 sebagai debut pertama. Atlet bertanding dalam pelbagai kategori iaitu wheelchair, standing dan short stature. Kini dimainkan di lebih 60 negara yang menunjukkan perkembangan pesat. Menjadi platform penting untuk inklusi pembangunan bakat dan kejayaan atlet kurang upaya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Muhammad Daniel Hazim. Hari ini saya akan menerangkan susuratur gelanggang. Penerangan kawasan permainan saiz gelanggang yang standard. Panjang merupakan 13.4 meter dan lebar 6.1 meter bagi secara berkumpulan dan 5.18 meter bagi secara perseorangan. Modifikasi mengikut kategori. Yang pertama ialah kategori kerusi roda, wheelchair 1 dan wheelchair 2. Mereka menggunakan separuh gelanggang secara memanjang dan kawasan permainan lebih kecil untuk mengurangkan pergerakan atlet. Dan peraturan servis pula shuttlecock yang jatuh di kawasan hadapan garisan servis pendek akan dikira out. Yang kedua pula, kategori berdiri SL3, SL4, SU5, mereka menggunakan gelanggang hampir standard. Bagi kategori SL3 pula yang pergerakan terhad, kadang-kadang mereka menggunakan separuh gelanggang. Yang ketiga pula, kategori ketinggian rendah SH6, mereka menggunakan gelanggang hampir standard. Dan ketinggian jaring net pula mereka boleh rendahkan sedikit untuk menyesuaikan ketinggian para atlet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dezli Fitri bin Irwan, nombor metrik E2025-2036433, dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan saya, iaitu sukan yang kami pilih adalah para badminton. Dan saya akan menerangkan tentang pengelasan dan kategori bagi sukan para badminton ini. Okey, sukan para badminton ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kerusi roda, wheelchair, dan bahagiannya adalah WH1 dan WH2. Yang kedua adalah berdiri, standing, SL3, SL4 dan SU5. Dan yang ketiga adalah orang kena, short stature, SH6. Okey, bagi pengelasan pada tiga kategori ini, yang pertama kita boleh lihat berdasarkan jenis dan tahap kecacatan atlet. Jadi dia diukur berdasarkan jenis dan tahap kecacatan atlet tersebut, sama ada dia termasuk dalam kategori kerusi roda, berdiri ataupun orang kena. Yang kedua adalah menjamin keadilan dalam permainan, fair play. Yang ketiga adalah menjamin keseimbangan prestasi atlet. Dan yang terakhir adalah atlet dinilai oleh panel klasifikasi yang profesional. Okey, kita boleh lihat slide seterusnya, set kedua, iaitu kerusi roda. Okey, bagi kerusi roda ni terdapat dua bahagian, iaitu WH1 dan WH2. WH1 ini ialah kawalan badan rendah dan mobiliti terhad kepada atlet.
Dan WH2 pula ialah kawalan badan yang lebih baik dan mobiliti yang lebih stabil. Jadi perbezaan antara dua-dua bahagian ini adalah WH1 ni kawalan untuk atlet bergerak sangat terhad kepada atlet, dan WH2 ini adalah kawalan badan atlet lebih baik untuk bergerak berbanding WH1. Okey, seterusnya kita lihat pada slide yang ketiga, iaitu berdiri standing. Okey, untuk slide yang ketiga terdapat 3 bahagian untuk berdiri. SL3, SL4 dan SU5. Kita boleh lihat di dalam slide. SL3 ialah standing lower tree. Dia bermaksud atlet yang mempunyai kecacatan pada sebelah atau kedua-dua kaki. Dan seterusnya adalah keseimbangan untuk berjalan atau berlari agak terjejas kepada permainan ketika permainan. Okey. SL4 pula ialah standing lower 4. Ia bermaksud atlet yang mempunyai kecacatan pada anggota bawah tetapi lebih ringan berbanding SL3. Dan seterusnya adalah mempunyai kelancaran pergerakan lebih baik untuk bermain. Jadi SL4 ni pergerakannya lebih baik berbanding SL3. Okey, untuk yang seterusnya adalah SQ5, standing upper 5. Untuk standing upper 5 ini ialah ianya untuk atlet yang mempunyai kecacatan pada anggota tangan dan seperti ketiadaan lengan atau gangguan saraf pada tangan. Jadi untuk bahagian SQ5 ni hanya untuk atlet yang tiada tangan, mempunyai kecacatan tangan ataupun mempunyai kerosakan pada saraf tangan saja. Dan yang terakhir sekali untuk slide yang ketiga adalah slide orang kena, short stature. Okey, kita boleh lihat pada slide ada seorang iaitu orang yang kena, orang yang kerdil bermain permainan badminton ini. Untuk bahagian ini terdapat satu saja bahagian untuk orang kena, iaitu SH6, iaitu short stature 6. Ianya dikategorikan khas untuk orang yang punya saiz badan yang kecil ataupun kerdil. Jadi ianya satu saja bahagian ini untuk orang yang mempunyai kecacatan pada bahagian yang badan yang kecil ataupun seorang itu kerdil. Dan disebabkan oleh faktor genetik seperti achondroplasia. Jadi itu saja daripada saya tentang penerangan pengelasan dan kategori untuk sukan para badminton ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan ini diwujudkan bagi memastikan keadilan antara semua pemain dalam kategori yang sama. Seterusnya kita akan masuk pada cara servis. Cara servis ni pula cara servis dalam sukan para badminton. Servis perlu dilakukan di bawah paras pinggang seperti peraturan badminton biasa. Pemain berkerusi roda perlu memastikan posisi badan stabil ketika melakukan servis bagi mengelakkan fault. Servis yang baik membantu pemain dapat mengawal rentak permainan sejak permulaan rally. Seterusnya kita akan masuk kepada kawasan gelanggang. Kawasan gelanggang ni, pemain berkerusi roda menggunakan kawasan gelanggang yang berbeza berbanding pemain badminton biasa. Dalam acara perseorangan kerusi roda, kawasan permainannya biasanya menggunakan separuh sahaja daripada gelanggang biasa. Ini kerana ia dapat memudahkan atlet yang berkerusi roda untuk bergerak. Pengemas wayang ini dilakukan supaya permainan menjadi lebih selamat, adil untuk atlet kurang upaya. Walaupun kawasan gelanggang yang berbeza, tahap persaingan dan kemahiran yang diperlukan masih tinggi. Untuk slide seterusnya, kita akan masuk kepada klasifikasi pemain. First point, kita akan masuk kepada WH1 dan WH2 sebagaimana yang
kawan saya dah terangkan tadi, iaitu Muhammad Dezli Fitri. Pemain berkerusi roda kategori WH1 dan WH2 ni melibatkan atlet yang menggunakan kerusi roda semasa permainan berlangsung. Atlet dalam kategori ini mempunyai tahap kawalan badan dan keseimbangan yang berbeza. Pemain WH1 ni biasanya mempunyai kawalan badan yang lebih terhad berbanding WH2. Pengelasan ini penting juga sebab ia dapat memastikan pertandingan dijalankan secara adil dan seimbang antara atlet. Seterusnya kita akan masuk kepada SL3 dan SL4. Satu lagi SU5. Kategori ini melibatkan pemain yang bermain secara berdiri. Walaupun mempunyai kecacatan fizikal tertentu, atlet SL3 dan SL4 ini mengalami masalah pada bahagian kaki sahaja, manakala SU5 ni melibatkan kecacatan pada bahagian tangan atau orang kata di bahagian senang cerita upper body, di bahagian atas sahaja. Seterusnya kita ada satu lagi iaitu SH6, ketinggian rendah ataupun lebih dipanggil short starter. Kita juga di Malaysia ni kita ada banyak kan jenis-jenis orang OKU. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang cacat kaki, ada yang kurang boleh balance badan. Yang SH6 ni dikategorikan sebagai short starter, ketinggian rendah. Kategori SH6 ni dikhaskan untuk atlet yang mempunyai ketinggian rendah akibat keadaan fizikal tertentu. Walaupun mempunyai kekurangan dari segi saiz badan, atlet SH6 ni tetap mampu menunjukkan kemahiran dan kemahiran dan ketekasan yang sangat tinggi. Permainan dalam kategori ini memerlukan kelajuan, koordinasi dan strategi yang sangat baik. Kategori ini memberi peluang yang sama rata kepada atlet berketinggian rendah untuk bersaing di peringkat tinggi. Kalau dalam game, takkan orang OKU yang mempunyai ketinggian yang rendah takkan dia nak berlawan dengan atlet yang ketinggiannya tinggi, kan? Macam itu takkan bagi keadilan lah. Seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan setiap kategori. Setiap kategori mempunyai peraturan tertentu bagi memastikan permainan lebih adil dan sesuai dengan kemampuan atlet. Perbezaan boleh dilihat dari segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azman bin Zakaria, nombor metrik E2025203425. So seterusnya saya akan melanjutkan presentation kali ini dengan menceritakan tentang pengubahsuaian dan permainan. Yang pertama adalah adaptasi saiz dan ruang gelanggang bagi kelas WH1, WH2 dan SL3. Ini perlawanan perseorangan biasanya dijalankan secara separuh gelanggang sahaja, secara memanjang. So ini dapat mengurangkan lagi keperluan pergerakan ke kiri dan ke kanan dan lebih fokus kepada ketepatan pukulan jauh dan dekat. Seterusnya dalam kategori kursi roda ini, kawasan di antara jaring dan garisan servis pendek dikira sebagai out. Jika bulu tangkis jatuh di kawasan jatuh pada kawasan di situ, ia dianggap sebagai foul ataupun batal. Ini dapat mengelakkan daripada pemain terpaksa melakukan pergerakan yang mustahil sebab terlalu dekat dengan jaring yang sukar dilakukan dengan kursi roda. So seterusnya adalah peraturan servis. Dalam para badminton mesti melakukan servis pada bawah. Dalam para badminton mesti dilakukan servis pada paras bawah ketiak. Berbeza dengan badminton standard yang di mana bulu tangkis pastilah
servis di bawah paras pinggang. Dalam kelas kursi roda, pemain mestilah berada dalam keadaan pegun dan tidak bergerak semasa melakukan servis. Untuk kategori kursi roda ini mestilah memastikan sebahagian badan sentiasa menyentuh pada tempat duduk kerusi. So seterusnya adalah peralatan khusus. Yang pertama adalah kursi roda. Ia mempunyai roda caster tambahan di bahagian belakang untuk mengelakkan kursi daripada terjongkit apabila atlet bersandar ke belakang semasa melakukan smash. Ia mempunyai penyokong belakang yang lebih rendah bagi memastikan pergerakan bahu tidak terbatas. Seterusnya adalah prostetik. Peralatan khususnya adalah prostetik dan tongkat. Untuk atlet kategori berdiri iaitu SL3, SL4 dan SU5 dibenarkan menggunakan anggota palsu seperti prostetik ataupun tongkat. Ini yang memenuhi spesifikasi untuk membantu keseimbangan atlet. Itu saja.